Assalamualaikum. Hai. Okey, pernah tak korang mencipta sesuatu ataupun korang reka sesuatu kreatif ataupun kau buat software ataupun barang-barang engineering, reka bentuk papan litar dan sebagainya. Adakah korang tahu bahawa benda itu semua adalah harta intelek? Harta intelek yang boleh sama ada didaftarkan ataupun dipelihara supaya kau boleh mendatangkan pendapatan pada kau di masa depan. Okey, dia bukan hanya kosong saja. So, apa itu harta intelek dan kenapa kau orang perlu uh, daftar harta intelek ni, dan macam mana kau nak pastikan harta intelek kau ni tak dicuri ataupun tak diambil alih. Okey, tapi bila cerita bab harta intelek ni, dia adalah sesuatu yang unik lah. Dia unik, di mana benda yang general macam contoh nama yang dia biasa disebut, yang susah nak di apa tu didaftar tu, uh, tak ada termasuk lah. Tapi contohlah, kalau macam contoh animasi. Okay, buat animasi, kau buat karakter. Okay, satu karakter yang istimewa, dan karakter tu ada nama, contoh ada ataupun ada brand, kan. So itu salah satu contoh harta intelek yang boleh didaftarkan lah. Contoh kedua, kau buat sistem yang ada graf, yang ada dan sebagainya, ada alur dia, ada coding dia, itu pun juga boleh didaftar dalam harta intelek. So tapi dalam harta intelek ni, kau punya idea saja, kan, katakanlah kau cerita idea kau, tak boleh hadiah mulut ke mulut, tak boleh dianggap harta intelek lah. Tapi sebaiknya jangan, kalau kau ada idea, tak perlu kongsi dengan orang, dan kau patentkan dulu. Contohlah kau ada idea nak buat kereta terbang, contoh, ataupun kau ada idea nak buat robot, dan kau dah ada apa idea dah, kau dah reka semua, dan kau patent kan kau punya harta intelek kau tu. Okey, harta intelek ni macam mana, apa yang boleh lah contohnya yang boleh didaftarkan di bawah harta intelek. Contohnya lagu. Okey, lagu ni biasalah kita selalu dengar lagu. Kedua, reka bentuk logo. Okey, logo syarikat, logo apa-apa logo lah, boleh didaftarkan. Tiga, inovasi produk baru, kan. Cerita macam, lagi satu adalah siri animasi dan skrip ni juga. Okey, semuanya boleh didaftar bawah harta intelek. So, apa itu harta intelek? Harta intelek ni ada 4 jenis lah kat Malaysia ni. Hak cipta atau copyright. Kedua, patent. Patent ni macam dalam bidang teknologi ni banyak patent lah. Patent macam contohnya buat robotik, buat robot. Dia kau patentkan dia punya reka bentuk dan sebagainya. Itu patent lah. Copyright ni lebih pada macam karya seni, lagu, muzik, filem, animasi, kan, ataupun perisian komputer, kan, logo dan sebagainya. Itu adalah copyright. Copyright. Dan ketiga, cap dagang ataupun trademark lah. Trademark ni macam dia adalah simbolik atau nama atau logo, okay, yang membezakan produk kau, kalau jenama kau dengan jenama lain. Tu dipanggil trademark lah. Dia ada T tu, trademark. So macam contoh TV3, contoh RTM, dia ada trademark dia dan sebagainya. Macam company ni, kau kalau nama Maybank mungkin daftar trademark dia. Okay, itu trademark nombor 3. Nombor 4 adalah reka bentuk industri. Kemudian sini industri design ni lah, macam physical product. Okay, contoh alat permainan ataupun karakter animasi tu. So dia boleh juga termasuk dalam industri design, kan. Macam contoh, kalau kau buat model kereta baru, kan, design kereta tu dan sebagainya, itu adalah industri design lah.
Cuma model 3D, kereta contohnya kereta Poltron, kereta Honda lah, itu semua ada copyright dia tu. Tapi dia dalam group industry design. Okay. So sebelum kita pergi lebih jauh lagi kan tentang IP ni, apakah cara mudah? Cara mudah kau nak daftarkan kau punya tu supaya kau boleh membuktikan bahawa itu adalah hak kau sebelum kau dah. Sebab bila nak daftarkan IPO ni, dia memerlukan kos kan, kena bayaran mahal tu, beribu mahal nak daftar satu IP tu. Sebab aku dah daftar IP aku, macam Baby Delisha, apa tu, Super Tuah, dah daftar IP dia. So kos dia beribu jugalah, boleh tahan juga beribu juga. Tapi tak adalah berpuluh ribu, dalam 1,000 macam tu lah. 1,000 range tu lah harga dia. So cara murah aku, secara murah ni sebab aku masa belajar degree, kami ada satu subjek lah tentang trademark ni. Sebab bila kita buat software mesti nak daftar kan. So cara mudah nak daftarkan kita punya patent tu, cara paling mudah dan murah, okay, adalah dengan cara kau kau balut kau punya atau simpan dalam satu sampul surat. Sampul surat, masukkan dia apa semua dokumen design kau dalam tu sampul surat, dan kau postkan kepada diri kau sendiri. Contohnya kau postkan pada diri kau sendiri, dan pastikan chop daripada post tu ada, dan juga pastikan surat ni jangan dibuka. Tak boleh dibuka lah kan, apa-apa hal. So boleh tunjuk sebagai bukti lah. Itu cara lama, cara mudah untuk daftar copyright kita sendiri, dengan kita post ke alamat kita sendiri. Tapi jangan buka lah sarung tu kan. Biar simpan sebagai kita punya salah satu harta pusaka. Itu salah satu cara untuk daftar trademark lah, yang murah dan mudah. Tapi untuk yang lebih lebih formal, kalau kat Malaysia ni kita daftar dengan MyIPO. Tapi kau kena ingat, copyright ni dia daftar ikut negara. Kalau katalah kau daftar dekat Malaysia, negara lain tak termasuk. So kalau nak daftar kat negara lain, kau kena daftar juga negara lain. Negara mana yang kau rasa nak jual produk tu atau sebagainya, kau kena daftar di negara itu. Itu salah satu yang leceh sikit lah trademark ni kan, sebab dia ikut negara. Macam ada negara tak ada trademark langsung. Macam contoh Korea Utara kan, China pun tak ketat dia punya trademark. Tapi macam Korea Utara tu yang tak ada trademark lah. Sebab aku berkongsi pasal register trademark ni. Tadi aku jaga event kampus. So aku berjumpa lah seorang cartoonist Malaysia lah. Tak rasa korang semua kenal kan, yang melibatkan majalah Ujang dan juga Apo sebagainya. So cartoonist tu aku jumpa, beliau terpaksa hilang dia punya karya kerana trademark. So aku dah tanya dia macam mana dia boleh hilang dan sebagainya. So bila macam kita tak tahu kan, kadang-kadang kita terkena, sebab trademark ni boleh ditukar kepada orang lain, walaupun itu adalah hasil kita, walaupun itu adalah memang design kita. Silap sikit, kita tanda tangan borang silap sikit, tak ada bukti menyatakan kita yang buat, habis trademark tu. So itulah antara kesilapan bila kita tak faham. Kalau kita terlibat dalam industri kreatif, industri IT, so trademark ni dianggap satu yang penting dan boleh menjana duit yang banyak lah kalau satu trademark tu ataupun design tu yang memang agak bagus. So itu adalah penting trademark ni, kalau korang nak tahu
So untuk Malaysia kan, kita ada MyIPO. Okay, MyIPO. Ini laman web MyIPO. Dalam MyIPO ni kau boleh search sebenarnya trademark yang dah didaftarkan dalam sistem dia. Okay, ada boleh carilah dalam dia punya database hak cipta. Okay, kat sini pun kau boleh baca tentang apa pasal trademark tu lah, tak tahu. So dia ada dua cara lah. Satunya kau boleh daftar online, okay, dalam sistem dia. Satu lagi kau boleh pergi kat MyIPO, daftar di kaunter. Ni MyIPO. So dari sini semua ada dia keterangan dia kat MyIPO. Okay, ini adalah fee yang dikenakan. Okay, kau boleh tengok permintaan je. Setiap kelas 250. Lepas tu ni ada proses lain lah. 1000 lebih nampak. Dia tengok kelas lah. Okay. So ni adalah kos-kos dia lah. RM1 pemohon minta peraturan dan sebagainya. Okay, setiap benda tu, setiap proses tu ada kos dia. Sebab aku mahal. Dia bukan kita daftar free boleh sendiri kan. So kau boleh awal-awal tu boleh buat cara yang aku tunjuk tu lah. Okay. Ni adalah fee dia. Okay, MyIPO ni semua ada. Dan kau boleh daftar online lah. Kalau nak daftar online tu kau boleh hubungi pihak MyIPO sendiri, tanya. Okay. Dia agak leceh sikit lah kan. Kau kena siapkan dokumen bukti sebagainya, hantar. Tapi kalau pergi kaunter tu lagi mudah kot, sebab dia dah buatkan. Dari satu, kau perlu tahu bahawa IP ni kena ikut apa tu dipanggil kod dia. Dia ada kod. Kau kena tahu kod. Okay, kod mana kod ni? Tapi sebaiknya kau pergi daftar kat sana lah, senang. So dalam MyIPO ni juga kau boleh apa tu, kalau ada orang yang ambil, dia ada masa tau. Masa dia, bila kau daftar tu dia akan bagi jangka masa berapa bulan. Ada tak orang yang ni lah nak bantah. Okay. So dalam sistem ni IPO online to you.myipo.com kat sini. So kalau nak buat online boleh buat online kat sini lah. Kena register. Okay. Bagus je kalau kau orang register. Okay, kau orang boleh tengok apa-apa yang daftar dalam MyIPO ni. So tengok yang ni yang aku tak search apa-apa lah. Tengok beras mesra ni, tengok siapa yang daftar, expired date dan kelas, number kelas. Contohnya lah aku search apa lah, Ujang, ada tak? So ini adalah Ujang,
Kalau mungkin kau tahu, uh, mesti agak famous lah yang kisah Ujang ni. So siapa yang daftarnya? Okay, siapa yang daftar dia? Yang ni uh, orang yang daftar, dan ini owner, dan ini kod dia. So yang ni application status. Tengok, ini withdraw ni maknanya dah ni lah, dilepaskan. So sekarang ni siapa yang dia punya owner dia? Nama Ujang ni. Ini atas sekali ni registered ni. Expired 2030. Okay, ini pun sama. Okay, ini design. Ini abandon. Okay, status abandon. Yang ni pun design. Okay, ni Ujang design, dia punya logo registered. Ni dah lulus dah ni. Logo Ujang ni dah lulus dah. So dalam sesi ni kau boleh tengok apa. So apa yang dia daftar ni, good and service restriction. Ni kod dia 39. Okay. So dia kod lain-lain tau. Dia kod dia lain-lain. So macam ni, kod 39 ni untuk apa? Dia buat apa? Travel tour, provide related travel. So dia maknanya dia tak ada kena-mengena dengan Ujang yang didaftarkan ni, logo ni. Dia berbeza, kod dia berbeza. So ini 39. So yang ni 16. Yang ni pun 16. So tengok yang 16 ni apa. Apa dia boleh buat. So apa kod bidang dia, kod dia, classify dia, kod yang server dia, printing. Okay, yang ni je dia daftar. So maknanya dia punya daftar yang ni je lah. Dia tak boleh katalah nama Ujang ni dia buat untuk selain untuk buat sistem Ujang, tak boleh. So sebab dia daftar untuk stationery, apa lagi, untuk printing, publishing, promotion, material, magazine. So contoh. Okay, ni contoh yang senang lah, agak dan senang dah, agak popular lah kalau korang isu ni di Malaysia ni. Okay, Ujang. So kita boleh tengok lah siapa yang mempunyai trademark. Yang ni withdraw ni maknanya dah ni lah, bukan pernah dia telah beri ataupun macam mana, jual ataupun tak kisahlah, telah betulkan nama, telah dirucutkan. Kita tengok lah contohnya yang ni, Krisma ni withdraw. Ni withdraw ni, kenapa dia withdraw aku pun tak tahulah kenapa. Mungkin ada isu ke, banyak lah, banyak. Okay, 3. Okay, contohnya macam aku punya ni Baby Delisha. Okay, sekejap ni, banyak ni. Kena buat macam ni. Okay, so ini adalah trademark yang aku yang daftar lah. Company yang dia main company aku, Baby Delisha lah. So kita buat untuk animation, kartun dan sebagainya. So yang ni image yang aku daftar, logo. Okay, trademark.
So kalau korang ada daftar online, kau boleh tengok lah apa-apa saja. Contoh apa lagi yang nak tengok? Apa yang famous lah, yang isu dia. Okay. So ini trademark, yang ni pattern. Search pattern. Okay, yang ni pattern lah. So ni banyak lah. Aku tak boleh nama kan. So sini contoh apa yang senang. Sanitary napkin mana dia. So yang ni contoh daftarkan. Okay, ini adalah trademark. Ini pattern. Geographical indication. Oh, ini apa ni? Tadi bagi nombor copyright. So ini adalah contoh copyright lah. Copyright Rumah Datuk Setia. Okay, untuk kod apa? So yang ni contoh yang macam ni dia selalu dia pakai agent. Dia bukan daftar sendiri lah, dia bayar pakai agent. So agent buatkan. Dia kau boleh buat sendiri sebenarnya, tak perlu agent pun. Sebab tapi itulah, kadang benda ni leceh sikit. So macam company besar selalu dia pakai agent je. Okay, itu adalah sistem dalam MyIPO. Trademark, nak daftar copyright, semua dalam MyIPO Malaysia lah. Dan untuk antarabangsa dia ada lain dia lah juga. Dan untuk antarabangsa fee dia mungkin ikut US dollar. Okay, contoh kalau nak ke US, US dollar lah. Okay, ni aku kongsi pula kelas. Contoh kelas. Kelas 1 apa? Kelas yang tadi aku sebutkan tadi kan. Inilah dia. Ni kelas 37, 36. Ni kelas. Dia kelas ada subkelas lagi. Macam-macam. Ni contoh games. Okay, games. Ni kelas 28. Games, toys. So kalau jenis nak daftar games punya kod dia, inilah 28, kelas 28. So itu saja perkongsian aku tentang harta intelek. Okay, harap korang dapat ilmu sesuatu lah dari perkongsian aku ni. Macam mana kau nak handle kau punya idea dan sebagainya supaya tak diciplak ataupun tak disalahguna. Okay. Okay, macam mana harta intelek ni dia boleh hilang. Okay, apakah hak kau? Okay, contohnya sini senang lah. Mungkin benda ni orang akan confuse lah. Contohnya korang seorang kau kerja dengan syarikat XYZ contoh dan kau dibayar gaji dalam agreement menyatakan kau bekerja sebagai pekerja dan dibayar gaji, dan kau buat benda tu untuk company kau. Dalam kes ni, okay, sebab dah dalam agreement pekerjaan pun dah tutupkan kau bekerja. Di situ bila apa-apa kau buat kerja tak termasuk dalam, dia akan hak tu akan pergi kepada syarikat. Okay, itu trik dia lah yang korang kena faham. So bila kau kerja
dan tak ada dalam agreement ataupun masa kau dah masuk syarikat tu, tak ada agreement kau menyatakan kau boleh dapat royalty, dapat royalty, terang-terang kena tulis situ tau. Jangan sebab itu trik dia tu kadang kan kau tersilap dan tak ada menyatakan kau dapat royalty ataupun hak tu kekal milik kau, maka itu adalah hak syarikat. Kalau tak ada agreement, dalam agreement maknanya kau bekerja dengan syarikat tu, apa-apa yang kau buat untuk syarikat tu adalah hak syarikat. Okey, itu satu. Katalah kau ni freelance, syarikat A beli, kan, kau punya gambar ke apa ke, sesah lah, lagu kan, dia beli dan dalam agreement atau dalam pembelian tu tak disebut memindahkan copyright patent tu. Tapi kau kena simpan lah bukti-bukti kan, macam aku cakap tadi kan, boleh simpan untuk surat ke, atau kalau daftar MyIPO mungkin ni lah, tapi kau kena simpan lah dan punya fail asal, masuk dalam sambung surat, post ke diri sendiri. Itu bukti, sebagai bukti tu tau. So kau simpan, nanti kan itu adalah hasil kau. Tapi kalau kau tak simpan bukti, tu yang sakit tu, kau bagi gitu je kan. So bila kau katalah freelance kan, buat kerja ni, so kau dibayar, kau buat, tapi kau tak transfer copyright. Maknanya tak ada agreement lah, tak ada agreement langsung transfer copyright, dan kau dah simpan bukti kau. So itu adalah copyright, itu adalah milik kau. So kecuali bila kau dibayar, okey, dalam bayaran tu dah kata okey, yang ini termasuk copyright. Mana keseluruhan. So copyright tu akan dimiliki oleh orang yang belilah. So maknanya ada agreement mengatakan dia dah bayar, dan ada agreement mengatakan bahawa dah transfer copyright. So itu kalau dalam kes freelance lah. Tapi itulah kau kena simpan bukti tu. Bukti-bukti tu sangat penting. Dan bukti-bukti pembayaran tu, contoh ada satu orang ni, cerita aku tak payah sebutlah nama dia. Cerita aku, dia kata dia dapat masa dia tak tahu benda tu, bahawa sebenarnya bila dia bercakap, orang tu kata dia bagi apa tu, yelah, bagi apa tu, dia bayar royalty kan. Tapi dalam slip dia tak tulis royalty, dia tulis allowance, dia tulis gaji. So di situ dah menunjukkan bahawa itu bukan royalty. Kecuali kalau dalam tu dia tulis royalty, dah jelas lah tulis royalty, tapi tak tulis. Dan akhirnya sebab tak tulis dalam tu royalty, dalam slip dia tak tulis sebagai royalty, yang dia dapat royalty hasil tu, dan dia tak ada agreement tak putih mengatakan bahawa dia yang punya. So dia hilang lah, dia hilang. Tu macam bila kau ada partner dan sebagainya, bila kau bekerja, kau kena tulis dalam agreement tu bahawa copyright tu kau yang punya. Dia isu dia kalau kita partner kan, so bila partner tu dia daftar copyright, dia daftar diri sendiri. So kita pun tak buat agreement, kita pun tak baca agreement. Masa bagi tu kita je buat je. Yalah, mungkin kita tak tahu tak ada ilmu pasal copyright kan. So akhirnya hilang segala hasil usaha kita, walaupun awalnya kita yang buat. Itu. So kena tahu yang tu. Okay, untuk copyright sama, kalau bekerja makan gaji, ada dalam agreement surat majikan tu mengatakan kau makan gaji, tak ada royalty lah. Tapi kalau macam kau buat freelance ataupun kau orang buat usaha sama, dan dalam agreement tu kena ada berapa persen ke, kalau boleh termasuk berapa persen lah. So kena hati-hati lah, sebab benda ni kan dia Lanon pencuri IP ni kan. Aku cakap pasal Lanon lah. Dia orang ni bukan bodoh tau, dia orang bijak lah. Dia orang menggunakan kita punya kebodohan yang tak tahu apa-apa untuk nak ambil lah hak kita punya usaha, kita punya idea.
aku pernah lah pernah ada orang cari kan, dia berminat dengan ni. So bila aku cakap okey, kita buat agreement. Kita buat agreement hitam putih lah, aku berapa persen aku dapat, dia semua kan. Terus dia diam, hilang. So tahulah kan orang jenis apa. So itulah pentingnya kita tahu ilmu copyright. So sini aku kongsi, harap perkongsian ini dapat sikit sebanyak korang faham lah tentang apa itu copyright. Mungkin apa yang aku kongsi ni tak 100% kau nak percaya ke, kau nak ikut kan. Tapi boleh rujuk lah, boleh tanya pegawai apa tu IPO, my IPO, untuk lebih mendalam lagi. Tapi aku bercerita ni macam kisah, bercerita dengan kawan-kawan lah, kongsi ilmu copyright. Dan aku pun pernah berdaftar, ada terlibat dengan copyright ni. So hanya berkongsi untuk kali ini. Sekian saja perkongsian aku. Okay, bye. Assalamualaikum dan jumpa lagi.